Lepas pada duduk tawaruk tu, ada suatu orang, tadi ustaz juga, dia panggil saya, dia tarik tangan saya, dia kata, ustaz, kalau solat 2 rakaat ni duduk tawaruk lah. Saya kata, kenapa? Dia kata, ustaz bahaya ustaz, buat kat sini macam ni, orang nampak ustaz tak sunnah lah. Tapi duduk ni sunat. Dia yang penting duduk. Macam mana cara duduk? Tak kisah, yang penting duduk. Cuma duduk yang sunat tu macam mana? Syafi'i kata kalau tasyahud akhirnya, kalau tasyahud akhir, duduknya tawarruk. Nanti saya akan tunjuk macam mana duduk tawarruk. Sebab duduk tawarruk ni pun ada macam-macam sifat dia. Ada beberapa lah. Bukan ada macam-macam. Okey? Baik. Mazhab Hanbali. Tengok Hanbali. Hanbali kata, jika ada 2 tasyahud, kalau solat tu ada 2 tasyahud, maksudnya solat tu lebih daripada 2 rakaat, maka tasyahud akhir perlu tawarruk. Sunat tawarruk. Manakala tasyahud awal, iftirash. Tapi kalau solat tu cuma ada 1 je tasyahud, macam solat sunat, macam solat subuh, dia cuma ada 1 je, maka duduk tasyahud akhir tu adalah duduk iftirash. So kita ada 2 pendapat iaitu pertama Syafi'i. Syafi'i kata tasyahud awal iftirash, tasyahud akhir tawarruk. Tak kira lah solat tu berapa rakaat, akhir saja tawarruk. Nah, sebab tu solat subuh pun kebanyakan kita yang bermazhab Syafi'i ni tawarruk. Tapi Hanbali dia kata no. Kalau tasyahud tu ada lebih daripada 1 dalam satu solat, maksudnya ada tasyahud awal, ada tasyahud baru tasyahud akhir tu tawarruk. Kalau dia cuma ada 1 je tasyahud, iftirash. So solat subuh, solat sunat 2 rakaat, yang tu semua iftirash. Saya solat Jumaat, diperoleh. Solat Jumaat, masa solat Jumaat tu saya duduk tawarruk. Bila tahiyat akhir kan, solat Jumaat ada 2 rakaat kan, so dia tak ada tasyahud awal, jadi saya pun duduk tawarruk. Lepas pada duduk tawarruk tu, ada suatu orang, tadi ustaz juga, dia panggil saya, dia tarik tangan saya, dia kata, ustaz, kalau solat 2 rakaat ni duduk tawarruk lah. Saya kata, kenapa? Dia kata, ustaz bahaya ustaz, buat kat sini macam ni, orang nampak ustaz tak sunnah lah. Ni pun masalah. Ni pun masalah. Apa yang bukan saya dan guru saya cakap, tak sunnah. Problem. Maka saya sebutlah. Saya kata dalam isu ni ada 2 pendapat. Bukan 2, 3 pendapat. Bahkan 4 pendapat. Nanti kita bincang. Tapi nak katanya, yang awak amal tu Hanbali. Awak ambil Hanbali lah. Saya ambil Syafi'i. Kenapa saya ambil Syafi'i? Suka hati saya lah. Saya adalah pendirian saya. Kerana dalam bab ni, ulama' berbeza disebabkan mereka berbeza pandangan. Cara nak faham hadis, cara nak faham ni kadang-kadang penting untuk kita fahami. Kerana perbezaan cara faham itulah yang menyebabkan ulama' berbeza. Itu antara salah satu sebab. Macam tadi kita sebut pasal solat subuh kan, nak solat awal ke nak solat kemudian kan. Cara faham yang berbeza menyebabkan mereka berbeza. Ada hadis Nabi kata, bila nak buang air jangan pandang kiblat, jangan belakang kiblat. Tiba-tiba Ibnu Umar tengok, dia panjat rumah Hafsah, rumah kakak dia. Kan Hafsah kan isteri Nabi. Dia tengok Nabi dalam toilet sedang buang air menghadap Baitul Maqdis, membelakangkan Kaabah. Dia kata Nabi tak bagi, tiba-tiba Nabi buat. Tapi pertama sekali jangan salah faham lah, Ibnu Umar bukanlah anak sekodeng Nabi. Dia ternampak. Bukanlah dia nak pergi ngintai Nabi berak pula. Dah. Bukan nak pergi ngintai Nabi buang air. Dah. Dia ternampak kerana dia panjat rumah Hafsah. Ada sebab dia panjat tu. Adalah urusan rumah kakak dia. Jadi ulama' berbeza pendapat. Macam mana cara nak selesaikan ni? Nabi kata tak boleh, tapi Nabi buat. Ada yang kata, oh yang Nabi buat ni khas untuk Nabi. Untuk umat tak boleh. Ada yang fikir macam tu. Dia kata khas untuk Nabi. Antara benda yang Nabi buat dengan benda yang Nabi cakap, mana lagi jelas?
benda yang Nabi cakap dengan benda yang Nabi buat, mana lagi jelas? Benda yang Nabi cakap lah lagi jelas. Kerana kalau Nabi buat, katalah Nabi makan, kita tak tahu sunat makan ke, wajib makan ke, harus makan. Tapi kalau Nabi kata, kamu kena makan, jelah, maksudnya sunat lah. Nabi tak makan, Nabi tinggal, tak makan. Haram ke, makruh ke, harus. Sebab tu perbuatan Nabi tak jelas. Bukan tak jelas, kurang jelas. Bila verbal, clear. Nabi kata, la tastaqbilul qiblah bil ghaid awil baul, wala tastadbiruha, walakin syarriqu aw gharribu. Jangan pandang kiblat bila buang air. Jangan belakangkan kiblat. Pandang timur atau barat. Sebab Nabi kat Madinah kan? So, pandang timur atau barat. Sebab dia punya kiblat di selatan. Pandang timur atau barat. Clear tak? Clear lah Nabi larang. Tiba-tiba Nabi buat. Bila Nabi buat, tak clear. Buat ni nak tunjuk apa? Kadang-kadang Nabi buat nak tunjuk makruh. Ada waktu Nabi buat nak tunjuk boleh. Maka sebab itu, ulama beza pendapat cara macam mana nak mengharmonikan hadis ni. Ada yang kata yang Nabi buat tu khas untuk Nabi. Orang lain tak boleh, khas untuk dia. Tapi mazhab Syafi'i tak setuju. Mazhab Syafi'i kata mana boleh kata khas untuk Nabi. Dia kata yalah Nabi buat dalam toilet, siapa nampak? Kalau Ibn Umar tak nampak, memang tak ada seorang pun nampak. Mazhab Syafi'i dia kata tak, kami ada cara yang lebih baik daripada tu. Apa dia? Cara yang lebih baiknya adalah yang Nabi buat tu sebab Nabi dalam bangunan. Yang Nabi larang ni kalau buang air dekat tanah lapang. Siapa yang buang air tanah lapang ni? Ada orang buang air tanah lapang tu zaman padang pasir kan, bukan ada R&R. Tu yang ada pensyariatan bila nak buang air, tutup kepala, tutup muka, kelubung sebab tengah-tengah padang pasir. Dan itulah datang perkataan ghaid. Ghaid ni dia perkataan pinjaman untuk buang air besar. Tapi maksud sebenar ghaid tanah yang rendah. Maksudnya bila kita berjalan kat padang pasir nak buang air, zaman dulu Arab akan cari tanah yang rendah supaya bila orang jalan orang tak nampak sangat. Jangan pergi berak atas bukit. Semua tengok. Dia pun Maya join. So kalau buang air di tanah lapang, jangan pandang kiblat lah. Jangan belakangkan kiblat. Pandang tempat lain. Tapi kalau dalam bangunan, it's okay. Itu mazhab Syafi'i. So cara nak mengharmonikan ni pun jadi masalah juga. Jadi khilaf di kalangan para ulama. Tadi kan kita sebut pasal takbir kan. Nak angkat takbir macam mana? Syafi'i selesaikan. Satu cara saja. Hambali kata tiga-tiga boleh. Macam ni jugalah. Ada hadis daripada Abu Humaid As-Sa'idi. Dia mengatakan Nabi ni bila duduk tasyahud awal, dia akan duduk iftirash. Bila duduk tasyahud akhir, dia akan duduk tawarruk. Ada hadis yang lain kata, Nabi bila solat 2 rakaat, dia duduk iftirash. So, Hambali faham dia kalau 2 rakaat iftirash. Syafi'i dah ada. Yang apa? Hadis yang digunakan oleh Hambali. Ni. Kita baca yang ni lah. Ni. Hujah Hambali. Abu Humaid As-Sa'idi juga. Dia kata, apabila Nabi duduk 2 rakaat kedua, Nabi duduk di atas kaki kirinya dan mengangkat kaki kanannya. Maksudnya Nabi menegakkan kaki kanan. Sebab itu Hambali kata kalau solat tu 2 rakaat. Iftirash. Syafi'i kata yang ni tasyahud awal. Sebab Nabi duduk pada rakaat kedua. Hambali kata tak. Nabi bila solat 2 rakaat, dia duduk iftirash.
Syafi'i kata tak, dia duduk rakaat kedua untuk solat yang lebih. Sebab ada hadis lain. Hadis lain kata, kalau tasyahud tu ada lebih pada dua, yang akhir tu kena tawarruk. Maksudnya, tak kira lah 2 rakaat ke berapa, yang paling akhir, tawarruk. Tengok, hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Nabi, "Iza jalasa fi raka'atil akhirah, qaddama rijlahul yusra, wa nasabal ukhra, wa qa'ada ala maq'adatihi." Nabi bila duduk di rakaat yang terakhir, Syafi'i kan, hujah Syafi'i, bila Nabi duduk di rakaat terakhir, ada bagi tahu berapa rakaat? Tak, yang penting akhir. Tak kira lah 2 rakaat ke 3 rakaat ke 4 rakaat, yang penting rakaat akhir. Nabi akan melunjurkan, mengeluarkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas punggungnya. Macam kita duduk tasyahud akhir tu lah. Kan kaki kiri kita akan terkeluar kan? Terkeluar bawah betis. Okey. Maka kata Syafi'i, fi akhiri salatihi yuhmalu ala annahu akhirus salah mutlaqan. Makana tasyahudan. Syafi'i kata bila disebut Nabi, bila sahabat sebut, Abu Humaid ni sebut Nabi duduk di rakaat akhir, maksudnya mutlak lah. Mana-mana rakaat akhir, tak kira lah 2 rakaat ke 3 rakaat ke, duduk tawarruk. Sama ada solat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, maka Nabi bertawarruk di tasyahud yang akhir. Okey. Hambali pula kata tak. Kan sahabat yang sama juga. Tengok. Ni yang kata perbuatan Nabi ni tak jelas kalau Nabi tak begitu. Dia kata Nabi bila duduk pada rakaat yang kedua untuk tasyahud, Nabi akan duduk iftirash. Hadis sahih riwayat Bukhari. So, Hambali faham kalau tahiyat akhir tu, tasyahud akhir tu pada rakaat kedua subuh sunat, maka tawarruk lah, iftirash lah. So mana? Tuan-tuan nak pilih yang mana? Agak-agak yang mana tepat? Akhirnya kita kena kata macam Syafi'i kata, wa hadha kullu muhtamil. Semua ni boleh jadi. Boleh faham macam ni, boleh faham macam ni. Dan akhirnya kita lapang dada lah. Saya ambil pendapat Syafi'i dalam masalah ni. Saya kata Imam Syafi'i punya tafsir tu agak sedikit tepat. Kena dengan hadis yang akhir. Hambali tu untuk tasyahud awal. Okey. Boleh? Tapi kalau orang nak pegang mazhab Hambali, okey je. Kan, apa masalahnya? Hambali pun anak murid Imam Syafi'i juga. Tapi biasalah, manusia ni disuka mengadu domba. Kadang-kadang orang-orang kita pun sama. Kan, kadang-kadang ustaz, kita mengaji dengan ustaz. Ustaz ni kawan dengan ustaz ni, tapi ustaz ni mengajar pendapat dia ada sikit lain dengan ustaz tu. Ada seorang beritahu, Ustaz tadi mengajar tak sama dengan ustaz. Ni kalau ustaz balon sikit. Pun ada juga zaman Imam Syafi'i tu. Zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i ni baik. Tapi dia orang ada beza pendapat. Jadi ada orang yang cuba kritik. Sebab Imam Syafi'i suka ziarah Imam Ahmad. Sebab itu Imam Syafi'i kata, qalu zarani Ahmad wa zurtuhu. Faqultu in zarani fa bifadlih wa in zurtuhu fa lifadlih. Mereka mengatakan, Ahmad selalu menziarahi aku dan aku sentiasa menziarahi Ahmad. Dan aku katakan kepada kamu yang tengok pelik ni, kalau Ahmad datang menziarahi aku, dia bawa ilmunya bersama dengan dia untuk dia bagi pada aku. Dan kalau aku ziarah dia, aku ziarah kerana aku nak ilmu daripada dia. Ni seorang guru cakap kepada anak murid lain tentang seorang anak murid dia yang hebat.